Ya, tak ada tinggi lagi tinggi lah. Apa? Kejap. Abang tak boleh buat macam ni. Abang kena buka file baru. Tak boleh. Nanti dia tak accurate. Dia dah lapping. Buka file baru. File kosong. File yang Bang Din kita buat tu. Bang Din isi tu. Dia kena masuk yang fresh. Kita tak boleh lapping tak boleh. Nanti dia akan jejas banyak faktor. Skala akan lari, unit ukuran akan lari. Kan? Walaupun dia tak lari sekarang ni, tapi takut nanti pembawakan dia tu. Kan? Mungkin ibarat macam ni kan. Hari ni dia naik motor tak ada lesen, mungkin selamat kau lepas. Esok belum tentu lagi kan. Belum tentu lagi lepas daripada roadblock polis. Macam itulah contoh. Kan? Jadi kita nak elak daripada masalah, kita jangan lakukan. Tak. Siap macam ni. Dam. Okey. Yang persen fizikal tu abang buat dummy column kan, pakai tag kan. Okey. Betul tak? Persen fizikal tu kan. Ya betul. Pakai tag tu kan. Tak apa. Okey. Jadi abang track lah. Abang track dulu untuk schedule dulu, buat schedule dulu. Hari ni kan. Pada hari ni. Bukan semua. Kalau boleh outline semua outline. Dia kena outline. Kalau abang tak buka, nanti yang lain-lain tu dia tak baca. Okey. Dia akan nampak nilai kosong kan. Kan. Dia akan nampak nilai kosong lah. 54. Hari ni kan. Ya betul. 54%. Okey, 54. Okey, pegang pada 54. Okey, 54 ni adalah schedule bersamaan dengan 71 juta. Tapi dia akan kurang kan? Dia akan berkurang. Dia akan berkurang lah sebab kita delay untuk actual. Betul tak? Sekarang ni schedule. Ya betul. Sekarang ni schedule. Lah ni kita nak tengok variant. Variant untuk kita laporkan sama ada behind schedule, on schedule ataupun ahead schedule. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan dia punya variant tu. Kita double check lah dekat present complete tu untuk kerja-kerja hari ni. Jom kita go through one by one. Kita go through one by one. Kita prelim tak apa, dia akan generate sendiri. Tak ada masalah, prelim ni dia akan recurrence sendiri lah kan. Auto recurrence lah. Okay, baik, go. Abang update lah. Ingat, guna teknik yang kita bagi tahu tadi tu kan. Kalau ada duplicate-nya item, buat macam tu. Kan. Kalau abang rasa yang atas tu lebih banyak, boh dia banyak. Banyak. Saya ambil yang lepas punya, yang ni punya. Saya copy yang ni boleh kan? Abang nak copy tu daripada file mana tu? Daripada yang file yang saya update tu lah. Saya pergi ke yang ni ya. Kejap. Okey, yang abang copy tu, kolom apa? Kolom apa tu? Dia ini dummy punya kolom. Ada formula tak? Tak ada dummy. Tak apa. Itu pakai tag Yang ni pun saya paste ni pun saya dummy punya ni juga. Kira pakai apa ni, kolom text lah. Ya betul, text ni. Okey, boleh. Okey. Masuk terus. Yang tu berapa persen tu? Yang tu 32 kan? Yang abang nak copy paste kan? Nak copy tu. Usah lain ni yang. Aduh. Apa yang lain? Ni saya tak buka habis, patut. Dia kena buka habis bang. Tak apa, abang. Alang-alang kita dah online bang. Kita buat daripada mula. Tak apa. Ini duit bang, ini soal maruah, duit. Penting bang, penting. Jangan main-main. Harga bukan RM1 bang. Ya. Harga bukan RM1. Semua ratusan ribu, lepas tu bayar upah lagi kan. Betul. Kita buat satu-satu. Tak apa, recurrence dia
recurrence tak apa, tak ada masalah. Dia akan auto. Dia auto generate, kan? Ngam. Ni semua dah 100% lah. Okay, abang tentukan. Okay, substructure ni pun 100%. Ingat, apa yang abang cakap ni, 100%. Hari Isnin ni, mereka akan bersoal. Betul ke 100% ni? Okay, baik. Tuan-tuan jangan risau. Ini ada gambar raja. Ini semua ni, kan? Walaupun dia berkata, Allah, apa ni, kalau ikutkan, tak siap lagi ni. Dia tuan, tapi hari ni, dah siap. Sebab apa? Forecasting. Forecasting ni, ibarat dia. Tapi forecasting ni kena sustain lah. Kerja-kerja tu kena sustain. Maksud dia, kira dekat seminggu, 2 minggu ni kerja cantik performance dia, kan. Tak adalah terombang ambing kan. Kejap tak kerja. Tak boleh tu. Jadi, ada clause kan, mengatakan benda ni boleh fokus. Memang ada clause. Tapi kena tengok corak pelaporan dan corak performance di tapak lah, kan. Kita boleh fokus. Kan, contoh katalah. Jadi memanglah kami track ni pada 24 hari bulan. Okey, jadi kami memang letak in advance lah. Kami letak in advance sebab apa? Kami nak present pada 27 ni. Bermaksud 27 ni kira siap lah tu. Tak salah. Boleh kalau dia tak percaya, okey tak apa. Saya minta supervisor saya pergi buat live. Okey live. Tengok. Ni abang sudah siap. Buat itu. Kita boleh fokus. Walaupun kita cut off pada hari ni, tapi kita dah letak dah data-data tu in advance. Persentage tu kita dah increase in advance. Level 19 ni boleh letak 100% lah. Okey, tapi in advance lah, kan, in advance. In advance ya. Kita confident lah, kan. Kadang-kadang klien ni dia saja nak mengusik hati jiwa nurani kita. Dia nak kita tengok kita ni confident tak ataupun tak, ataupun kita memantau atau menyelia di tapak tu dan monitor very well. Kadang-kadang macam tu, kadang-kadang dia tak tahu, tapi kita anggap hantar dia, jadi kita nak duit kita, kan. Jadi kita tunjuk bukti. Okey, baik. Jadi kami dah siap. Hari ni pun dah siap, tuan. Kan. Memanglah pelaporan ni kami cut off pada 24 hari bulan, tapi kami dah in advance sebab kami yakin 27 hari bulan ni dah 100% siap. Boleh? Tak masalah. Tapi kena sustain lah. Kena sustain, maintain lah program tu, kan, performance dia. Okey, tak apa ni. Yang ni ni tak apa. Yang ni dia recurrent sendiri, kan. Sekejap bang, ada orang call sekejap. Ya, boleh. Hello? Ya.